Uish. Uish. Hai guys, live dari Festival Idea Putrajaya 2025. Hari ni kita nak test sikit pengunjung kita tentang game Kerjaya Matchup. Kita nak tengok dia power ke tak untuk matchkan Kerjaya dengan kemahiran. Jom je. So korang kena flip salah satu daripada Kerjaya ni and cari apa dia punya pair kemahiran dekat sini. That's right. Okay, kita flip yang belah Kerjaya dulu, kemahiran dia belah sini. Randomly. So kiranya korang flip, dia akan display cari kemahiran. Kalau kemahiran salah, flip balik. Cari sampai dapat. Okay, siapa dah flip dulu? Wartawan. So korang kena cari apa kemahiran wartawan. Flip je, biarkan je. Pusingkan je dia. Okay. Betul. Kalau sekali je dia memang betul, okey, perbuatan. Bukan? Salah, korang kena flip balik lah. Flip balik lah? Flip balik. Tak, yang tu tak payah. Okey, belah kemahiran je akan flip balik. Uish! Tangan dia memang lock. Tangan dia... Okey, cuba lagi. Kalau nak tahu, dia punya clue dia, warna background card ni sama. Quality assurance. Alamak. Ui, betul. Power. Lagi dekat sini. Juru terbang. Uish, sekali try. Apa kemahiran juru terbang? Sekali try je. Oi, padu. Lagi? Okay, doktor. Kalau salah, you kena flip balik. Okay, bukan kilang. Power. Lamanya saya tunggu macam ni. Finally, yay. Meanwhile, Dia paling laju, paling power tau. Kita orang cari. Apa ada sini? Tadi you buka latest one yang mana? Ni. Okay, you kena cari dia punya pair lah. Okay. Okay, otomotif. Okay, last one. Polisi. Alright, betul. So, ini graduan punya, this one is a blockage untuk graduan ni cari kerja. So, now dia dah boleh cari kerja lah. Software developer. Coding. Coding, mana coding? Laju. Wartawan, laju. communication. Laju. Dah. Mantap. Memang power. Siswa Universiti Utara Malaysia memang macam tu. Uish. Okay, give it a try. Tangan ni. Let's go. Ni kot. Power. Senang je kan? Bila kita tahu Kerjaya dengan skill kita tu match. Sebab graduan yang bijak bukan graduan yang tunggu peluang, tetapi graduan yang cari peluang. Jom kita ke Festival Idea Putrajaya 2025 dari 4 hingga 8 November 2025 di PICC Putrajaya.